Lebih 5 juta rakyat Malaysia adalah pengidap penyakit buah pinggang yang kronik. Ya, tuan-puan, dari 34 juta populasi rakyat Malaysia, 5 juta lebih daripadanya adalah pesakit buah pinggang yang kronik. Cuba tengok keputusan darah tuan-puan. Berapa bacaan EGFR? Kalau bawah 80, hati-hati. Ini tanda buah pinggang tuan-tuan dan perempuan dah mula rosak. Bila bacaan dah drop, mulalah hidup dah tak tenang. Kena mula pantang makan. Kena kawal gula. Semua benda tak boleh nak enjoy. Kalau teruskan juga gaya hidup tak terkawal macam tu, memang menunggu masa je lah nak kena dialisis. Habis duit beribu-ribu setiap minggu. Masa pun habis ulang alik pergi hospital aja kerjanya. Sebab tu jangan sampai tunggu jadi teruk. Cuba amalkan Akar Mongolia ni. Akar Mongolia ni herba yang terbukti dengan ribuan ujian klinikal. Mampu pulihkan fungsi buah pinggang, repair sel buah pinggang, naikkan balik bacaan EGFR dan juga bersihkan toksin dalam badan secara semula jadi. Akar Mongolia ni juga baik untuk bantu kawal kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga jantung. Barulah kurang beban buah pinggang kita. Kesihatan pun insya-Allah tip-top. Takkan nak tunggu kena dialisis baru nak menyesal. Jom kita rawat buah pinggang kita dengan Akar Mongolia ni. Tekan link dekat bawah. Dapatkan Akar Mongolia sekarang.